protection ni protection ni. Beli Insta360 X5 dapat cover yang macam ni je. Daripada pakai cover yang biasa-biasa macam ni, lebih baik pakai cover daripada Telesin ni. Seriously, dia punya kualiti dia memang cun weh. Siap datang dengan zip yang macam ni, ada tali sikit ni. Dekat sini pun dia tulis Telesin. Lepas tu bila kita tarik tu, dia punya feel premium tu memang best lah. Yang penting dia punya protection ni protection ni. Yang ini yang penting kan. Kita tengok pula dekat bahagian dalam dia tu apa. Yang ini memang lembut. Yang ini akan protect body Insta360 hampa. Siap datang dengan hook yang macam ini. Nampak tak? Yang ini dia punya kualiti dia. Memang nice lah. Walaupun aku dah ada protection yang macam ni, yang ini pun dah memang protect habis dah, tapi aku dapatkan juga Insta360 cover daripada Telesin ni untuk aku simpan. Kalau kata nak simpan dalam beg, memang sesuai. Untuk bahagian lens ni pun, kalau kita tengok dia punya lens ni besar tau. So kalau nak pakai cover lens pun memang muat-muat lah. Nampak tak? So, kat mana dapatkan cover daripada Telesin ni? Aku dah sediakan link dekat bawah. Jangan lupa like, comment, share dan follow yang. Jumpa di next video. Bye-bye.